Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Hello guys. Okay, hari ni kita nak unboxing dan kita nak review Blockis Transformers Wave yang ke-5, box yang ke-9. Okay, yang ni box yang terakhir. Okay, so box ini confirm kita dapat Optimus Prime. Okay, sebab kita dah dapat semua ni. Yang ni semua kita dah dapat. Okay, kecuali yang ni dengan yang ini. Okay, so kalau kita dapat yang ini, jackpot. Sebab ini adalah secret. Okay, so yang dia adalah normal. Okay, but still Optimus Prime. Sebab Optimus Prime ni memang watak favourite. Memang semua orang nanti-nantikan. Memang seorang cari dia lah. Okay, semua orang nakkan dia. Blind box Blockis Wave 5 Transformers. Okay, kita dah buka 8 kotak sebelum ni. Kotak terakhir confirm Optimus Prime. Okay, jom kita buka sekarang. Let's go. Okay, so kita dah buka. Jom kita tengok dalam dia apa. Kita dah tahu dah confirm Optimus Prime. Macam biasa guys, dia bagi 2 pack. Okay, dan manual. Okay, so yang ni kita buka terus ke bahagian Optimus Prime. Sebab kita confirm akan dapat Optimus Prime. Okay, cuma kita tahu sama ada kita dapat secret ataupun normal. Okay, so first kita akan buka pack yang pertama. Okay, tapak tangan dengan tapak ataupun base. Okay, warna biru. Tangan Optimus Prime confirm. Okay, so ini base dia. Alright, jom kita buka. Okay guys, so nampaknya kita dapat Optimus Prime yang biasa, bukan secret punya lah. Okay, sebab kalau secret punya dekat bahagian kaki ni detail ada nampak lagi kompleks lah. Okay, nampak robotik lah. Tapi kalau yang normal punya ni dia simple. Okay, dia kosong macam ni. Okay, so kita dapat Optimus Prime yang normal. Okay, jom kita pasang sekarang. Let's go. Okay, dah pun siap kita punya Optimus Prime. Sangat-sangat cantik. Dia punya efek metallic ni dia apply dekat bahagian warna kelabu ni. Sangat detail guys. Cantik. Okay, Optimus Prime. Okay, dia bagi dia punya kapak. Okay, yang ni kapak ni dia tak boleh masuk sini tau. Okay, dia adalah tangan. So kita cabut bahagian tangan ni dan digantikan dengan ni. So dia jadi kapak. Macam tu. Okay, dia ada bagi sekali pistol. Okay, Optimus Prime ni sangat-sangat bagus sebab dia ada extra lah. Okay, dia ada extra equipment. Okay, tangan dia kapak transparent warna biru, cantik. Okay, dan macam biasa dia bagi tapak sekali. Kita boleh letak kat sini supaya dia lebih stabil lah, lebih kukuh. Okay, tak jatuh. Nice. Cantik kan? Okay, dan boleh buat macam-macam pose. Okay guys, so itu saja video unboxing kita pada kali ini. Kita jumpa pada video akan datang. Bye bye. Thanks for watching.